Selamat petang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Moral tingkatan 4 di dalam bidang 5 Insan Bermoral unit 3 yang bertajuk Prinsip Keadilan dan Keprihatinan dalam Membuat Keputusan. Ayuh murid-murid, mari kita pelajari tajuk ini. Murid-murid, dalam membuat keputusan, dua prinsip yang perlu kita utamakan iaitu prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Mari kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan sikap dan tingkah laku dalam hubungan manusia untuk menegakkan kesaksamaan dengan keseimbangan dalam pemikiran, pertuturan, perasaan dan perlakuan. Prinsip keadilan melibatkan sebarang perbuatan adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Oleh itu, dalam membuat keputusan untuk sesuatu dilema moral, prinsip keadilan akan digunakan sebagai nilai asas. Terdapat 5 contoh prinsip keadilan. Yang pertama, bersikap tidak berat sebelah, iaitu semasa pemilihan calon ataupun pemberian ganjaran atau hukuman. Contoh yang kedua, layanan sama rata, iaitu layanan sama rata tanpa mengira status sosial dan juga tanpa mengira sosioekonomi. Contoh yang ketiga ialah bersikap rasional, iaitu kita perlu menganalisis situasi dan juga membuat pertimbangan moral. Contoh prinsip keadilan yang keempat ialah menghormati hak individu. Contohnya, menghormati kemudahan untuk golongan kurang upaya OKU dan juga menghormati keperluan untuk golongan kurang bernasib baik. Contoh prinsip keadilan yang terakhir adalah adil dalam mengagihkan sumbangan atau bantuan, iaitu sumbangan atau bantuan yang kita boleh berikan kepada mangsa bencana dan juga rakyat yang berkeperluan. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan prinsip keprihatinan. Prinsip keprihatinan merupakan pelakuan yang memberikan pertimbangan moral dalam melaksanakan peranan atau kewajipan terhadap orang lain. Selain itu, prinsip keprihatinan mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam situasi yang dihadapi. Dalam membuat keputusan untuk sesuatu berperi kemanusiaan, biasanya prinsip keprihatinan akan digunakan sebagai asas ukuran. Terdapat 5 contoh prinsip keprihatinan. Yang pertama, berperi kemanusiaan. Setiap individu hendaklah menunjukkan sikap simpati terhadap mangsa bencana dan juga mengambil kira keperluan golongan kurang bernasib baik. Contoh yang kedua ialah menunjukkan perasaan kasih sayang, iaitu seseorang individu hendaklah menyayangi dan menghargai flora dan fauna. Selain itu, kita juga hendaklah menyayangi sesama insan. Contoh yang ketiga bagi prinsip keprihatinan ialah menjaga kebajikan orang melebihi kepentingan diri sendiri, iaitu kita hendaklah melibatkan diri dalam program kesukarelawan. Contohnya, kita boleh menyediakan keperluan asas kepada golongan yang memerlukan. Contoh yang keempat ialah kepedulian, iaitu kita sanggup membantu golongan yang memerlukan bantuan. Contohnya, kita membantu dan menyelamatkan haiwan yang dianiaya. Contoh yang kelima ialah pemurah, iaitu kita dapat memberikan bantuan keuangan apabila diperlukan. Selain itu, kita dapat meluangkan masa untuk membantu orang lain.
Murid-murid, terdapat beberapa kepentingan dalam membuat keputusan dengan menggunakan prinsip keadilan ataupun prinsip keprihatinan. Mari kita lihat apakah kepentingan membuat keputusan dalam prinsip keadilan. Kepentingan membuat keputusan dalam prinsip keadilan ialah tidak menjejaskan kepentingan orang lain, menjaga hak kemanusiaan sejagat, mengelakkan perselisihan faham dan juga dapat membela nasib golongan yang tertindas. Manakala kepentingan membuat keputusan dalam prinsip keprihatinan ialah kita dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa keadaan, kita juga dapat menjamin keamanan dan keharmonian masyarakat dan selain itu, semua lapisan masyarakat mendapat keprihatinan yang sewajarnya. Dalam membuat keputusan untuk menyelesaikan sesuatu konflik, prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan akan saling bertindih. Oleh itu, dalam menakul keutamaan antara prinsip keadilan dengan prinsip keprihatinan, dalam menyelesaikan sesuatu konflik, beberapa strategi boleh digunakan. Antara contoh strategi penyelesaian konflik tersebut ialah yang pertama, kita hendaklah mengenal pasti konflik atau permasalahan yang timbul. Yang kedua, kita hendaklah membuat pertimbangan moral. Yang ketiga, kita hendaklah membuat keputusan dalam pemilihan, prinsip keadilan atau prinsip keprihatinan. Dan yang terakhir, kita hendaklah boleh menjustifikasi kewajiran dalam membuat keputusan. Dilema moral berikut memerlukan pertimbangan wajar berdasarkan prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Mari murid-murid kita lihat contoh dilema moral yang telah cikgu sediakan. Charles merupakan atlet yang sering mewakili sekolah ke peringkat negeri dan kebangsaan. Minatnya terhadap sukan amat mendalam. Namun begitu, Charles mempunyai masalah disiplin, terutamanya berkaitan dengan kehadiran hingga dihukum gantung persekolahan. Semasa tamasya sukan antara sekolah peringkat negeri sedang berlangsung, Charles membuat rayuan kepada pihak sekolah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dia memohon agar diberikan kebenaran untuk mengambil bahagian dalam acara larian. Bagaimanakah pihak sekolah dapat membuat keputusan terhadap rayuan Charles itu? Mari kita lihat jadual menyelesaikan dilema moral ini. Murid-murid, mari kita lihat proses pertimbangan moral dalam menyelesaikan dilema moral. Yang pertama, kita hendaklah mengenal pasti konflik yang terjadi, iaitu membenarkan Charles mewakili sekolah dalam bidang sukan atau terus menggantung persekolahannya. Yang kedua, kita perlu membuat pertimbangan moral, iaitu melalui prinsip keadilan yang menyatakan bahawa murid bermasalah tidak boleh mewakili sekolah dalam apa-apa aktiviti. Manakala mengikut prinsip keprihatinan, murid yang menunjukkan minat dan berbakat dalam bidang sukan tidak patut dipinggirkan. Dilema pihak pentadbiran pula ialah murid bermasalah tetapi berpotensi mengharukan nama sekolah dalam bidang sukan. Seterusnya, kita hendaklah membuat pemilihan berdasarkan prinsip keadilan dan juga prinsip keprihatinan. Dalam prinsip keadilan, setiap murid perlu mematuhi peraturan sekolah dan boleh menjadi pengajaran kepada murid bermasalah. Manakala prinsip keprihatinan pula memberikan kebenaran secara bersyarat kepada Charles. Charles telah berjanji untuk mengubah sikapnya. Seterusnya, yang terakhir, kita hendaklah membuat justifikasi, iaitu mendorong murid yang berbakat untuk menunjukkan kebolehannya dan memberikan peluang kepada murid yang telah sedar dengan kesilapannya yang pernah dilakukan untuk meningkatkan prestasi diri.
Anggota masyarakat akan berasa bangga dan bersyukur sekiranya prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan menjadi amalan dalam kehidupan. Sememangnya, prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan merupakan dua asas penting dalam menyelesaikan sesuatu isu atau dilema bagi melindungi dan menjaga kebajikan anggota masyarakat. Oleh itu, murid-murid, cikgu ada menyediakan satu latihan kendiri. Mari sama-sama kita lihat apakah soalannya. Berdasarkan situasi di bawah, cari penyelesaian dengan menggunakan prinsip keadilan atau prinsip keprihatinan. Oleh itu, cikgu berharap murid-murid dapat memahami dilema moral dan dapat mencari penyelesaian dengan menggunakan prinsip keadilan atau prinsip keprihatinan. Murid-murid boleh menulis jawapan di ruangan komen. Di sini, cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua murid yang sudi meluangkan masa untuk menonton video pembelajaran cikgu. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video yang akan datang. Murid-murid, jangan lupa ya untuk like, komen, kongsi dan subscribe channel Cikgu Siti. Terima kasih.